Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama diberi Nur Aisyatun Zahra binti Muhammad Bashiruddin. Saya merupakan anak didik dari Sekolah Kemasaan Membidan. Kurs sekolah saya ialah WBA 1024. Hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah buku cerita yang bertajuk Si Tanggang. Buku Si Tanggang ini sangat sesuai sebagai buku bacaan tambahan. Bukan itu sahaja, ianya juga mengajarkan kita tentang pentingnya sifat-sifat bertanggungjawab, jujur dan amanah. Terdapat banyak versi Si Tanggang di luar sana, namun hasil karya Khalidah Khashim ini sangat menarik perhatian saya kerana bukan sahaja penyampaian ceritanya yang menarik, malah ianya juga membawa kita mengimbau kembali zaman-zaman silam yang mempunyai unsur-unsur mitos. Saya kongsikan sedikit cerita ini. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda yang bernama Si Tanggang. Ia dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Walaupun hidup serba kekurangan, dia sangat beruntung kerana ia dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh kedua orang tuanya. Ketika sudah beranjak dewasa, Si Tanggang telah berhasrat untuk keluar berlayar untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Maka Si Tanggang pun meminta restu kepada kedua orang tuanya untuk keluar berlayar merantau. Semasa di pelayaran, Si Tanggang telah berjumpa dengan seorang saudagar kaya yang sangat tertarik dengan kebijaksanaannya. Dengan bantuan saudagar kaya itu, akhirnya Si Tanggang berjaya menjadi pemuda kaya raya. Bukan itu sahaja, setelah dikahwinkan dengan anak saudagar kaya itu, kehidupan Si Tanggang semakin mewah dan berstatus tinggi. Malangnya, setelah kaya dan berpangkat tinggi, Si Tanggang mula melupakan asal-usul dirinya. Pada suatu hari, kedua orang tua Si Tanggang telah berdayung sampai ke kapal besar Si Tanggang. Namun, kehadiran mereka tidak disenangi oleh Si Tanggang kerana Si Tanggang berasa sangat malu kerana mempunyai kedua orang tua yang masih hidup dalam kemiskinan. Dengan sifat angkuh dan sombong, Si Tanggang menghalau kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya berasa sangat sedih atas perbuatan durhaka Si Tanggang itu. Kerana sudah terlanjur kecewa atas perbuatan Si Tanggang itu, akhirnya ibunya berdoa agar anaknya itu diberi balasan atas perbuatannya itu. Tidak lama kemudian, ribut dan badai menerpa kapal besar Si Tanggang. Si Tanggang mula merasa takut. Kakinya berasa seperti terpaku di atas rantai kapal. Tidak lama kemudian, Si Tanggang pun sepenuhnya menjadi batu. Kisah legenda ini memberi pengajaran tentang pentingnya menghormati ibu bapa kita dan menghargai pengorbanan mereka. Kisah ini juga mengingatkan kita bahawa kejayaan dan kemewahan di dunia tidak berarti sekiranya kita menjadi anak durhaka. Sekian, terima kasih.